meneruskan pengajian kita bersama-sama pakar ekonomi Islam, pakar ekonomi dan juga keuangan Islam, Al-Fadil Ustaz Al-Fadil, yang bakal menyambungkan kuliah yang belum sampaikan pada kita pada bulan yang lalu. Jadi mungkin pada malam ini akan diutarakan pula tajuk baru yang apa kita pun tebal. Mungkin ada yang tajuk yang baru yang bakal dikongsikan bersama kita pada malam ini. Jadi saya tanpa menggunakan masa menyebut Al-Fadil Ustaz Fadil untuk meneruskan kuliah dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedimah ya. Gimana yang kedimah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وخير خلقه وأشهد أنك فرض عليك رسالته وعليك الأمانة ونصرت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة ورسول الله المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك الحمد بعدد من حملك ولك الحمد بعدد من لم يحملك ولك الحمد كما تحب أن تحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل وسلم على سيدنا محمد كما تحب أن يصلي عليه وصل وسلم على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدر المقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. اللهم لا إله إلا أنت عليك توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني نعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Yang dihormati Tuan Presiden Majlis, delegasi untuk imam kita sebentar tadi yang mengimamkan yang mengimamkan solat maghrib kita, pada AJK Surau Raudatul Jannah, Raudatul Firdaus, sahabat-sahabat handai yang dihormati Allah sekalian, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah sekalian. Pertama kalinya marilah sama-sama kita mendapatkan setinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Dapat sama-sama kita berkumpul pada malam yang penuh barakah ini dalam bulan Safar. Kan? Maknanya dah berapa bulan Safar lagi ya? Kan? Kan? Safar lagi. Maknanya pejam-celik kita nak menghampiri Ramadan. Kan? Mungkin dalam 5 bulan, 4 bulan lagi Ramadan akan tiba. Kan? Kita akan dengar lagu Ramadan tiba, Ramadan tiba. Kan? Lepas tu lagu akhir itulah kan kehidupan kita. Kehidupan kita bukan setakat nak hidup atas dunia ni, nak cari kemewahan semata-mata. Tetapi yang paling penting atas niat kita nak cari amal pahala kita, supaya kita boleh bawa satu masa nanti di alam barzakh, satu masa nanti selepas alam barzakh kita akan bawa ke alam akhirat, yang mana moga-moga amalan yang kita buat di atas dunia ni Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita supaya mudah kita dihisab dan dihitungkan
di akhirat kelak. Dan cita-cita kita yang sebenarnya bukan cita-cita kita ada di atas dunia ni. Cita-cita kita di atas dunia ni jadilah kita seperti cita-citanya orang kafir. Orang kafir mana mereka ni mencita-citakan duduk atas dunia ni, apa benda yang dia nak Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Tetapi kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita betul-betul cinta kepada dunia, nescaya kata ulama akhirat akan lari. Kalau kita cinta akhirat, dunia akan datang, kan? Dunia akan pergi. Sebab itulah kalau kita nak buat sesuatu perkara dunia, bukan tak boleh nak kerja jadi kaya raya, kan? Bukan kita tak boleh kerja dalam perniagaan, bukan kita tak boleh bekerja dalam usaha kita, kan? Kerja kita. Tetapi kita kena selitkan dengan amalan-amalan akhirat. Jadi maka beruntunglah barang siapa yang belajar tentang ilmu-ilmu akhirat, kan? Bukan sekadar ilmu tentang ibadat saja, tetapi dalam ilmu-ilmu muamalat dan sebagainya. Jadi pada malam ini saya terpanggil, kan? Setiap bulan ada terpanggil, kan? Untuk membicarakan tentang fiqh muamalat ataupun fiqh keuangan Islam. Yang mana kalau tak belajar tak tahu. Bila belajar kita akan tahu, kan? Ngaji akan tahu, bila tak ngaji jahil, kan? Jadi saya terasa teruja dan terasa hibur tadi apabila Tok Imam kita baca surah Al-Kahfi tadi, kan? Ayat yang ke-10, kan? Yang mana Nabi Muhammad SAW menuntut kita supaya kita membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi pada malam Jumaat. Sanad dan hadis tu kuat, kan? Maknanya kita kena amalkan malam Jumaat bukan sekadar Yasin sahaja, tetapi surah Al-Kahfi. Kalau kita pergi dekat negara-negara Arab, contoh saya kat Mesir sana, dekat surau orang tu baca surah Al-Kahfi. Tapi kita ni nama surah Yasin, tak apa, boleh juga, kan? Surah Yasin. Surah Yasin ni kata Tok Guru saya Syekh Nuruddin Al-Banjari ni, dia cakap surah Yasin ni diumpamakan seperti kita ada insurans, kita bayar insurans kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana setiap minggu mungkin dan kebarangkalian kita tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala nak pilih kita, nak timpakan kita dengan musibah yang besar, musibah yang kecil kita tak tahu. Tetapi berkatnya kita baca surah Yasin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hindarkan musibah-musibah tersebut. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia sentiasa menguji manusia. Sebab itulah ulama mengatakan bahawa kehidupan ini adalah universiti, kan? Kehidupan dunia ini adalah universiti kehidupan kita. Kalau kita tak diuji, bukanlah kita orang Islam, kan? Jadi kelebihan baca surah Mukadimah ni, kelebihan baca surah Al-Kahfi ataupun ayat yang ke-10, kan? Ayat yang ke-10 kita digalakkan untuk membaca pada malam Jumaat. Kalau satu surah pun lagi bagus, kan? Tapi ada hadis Nabi mengatakan 1 hingga 10. Maka kita dihindarkan daripada fitnah Masih Dajjal. Saya terpanggil untuk menjawab soalan dalam WhatsApp tadi, kan? WhatsApp yang dikirimkan oleh pelajar saya, kan? Yang bertanyakan tentang politik zaman sekarang ni. Bukan politik kita faham tak, bukan nak sentuh yang tu, tapi politik dunia sekarang ni. Sekarang ni kita dah tahu siapa yang memerintah sekarang ni. Kita dah tahu dah bahawa yang memerintah sekarang ni kat Amerika ni bukan Barack Obama, tetapi Donald Trump, kan? Donald Trump, kan? Kita tak tahu bagaimana Donald Trump satu masa nanti akan memimpin dunia, kan? Sebab dia orang Amerika ni kuasa besar dan didalangi oleh Yahudi pula ni. Dia orang ni orang cakap mastermind, pakar menyesatkan, pakar ekonomi, sistem riba diamalkan, dan pakar tipu daya, sistem MLM yang tak berlandaskan syariat, pakar penipuan, kan? Dalam bab ekonomi Yahudi memang cili. Itulah penasihat-penasihat orang ni, penasihat-penasihat presiden-presiden Amerika daripada dulu sampai sekarang. Jadi menjawab persoalan yang ditanyakan, bagaimana keadaan
Ustaz, apabila Donald Trump ini dilantik untuk memimpin Amerika. Jadi, jawapan-jawapan saya setelah saya baca dan menganalisisnya, wallahualam, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh kajilah apa yang saya cakap ni. Kalau benar ambil, kalau tak benar tak usah ambil kan. Jadi insya-Allah lah, tiap-tiap kajian saya insya-Allah kan berlandaskan fakta-fakta dan berbentuk ilmiah. Ya. Jadi masyarakat Islam mendoakan seakan-akan pemimpin yang akan memimpin Amerika sekarang yang sebelum ini, mereka bercita-cita supaya siapa tu perempuan tu? Clinton nama dia tak boleh belakang Clinton yang seelok-eloknya untuk memimpin Amerika. Tetapi apa yang berlakunya adalah sebaliknya. Kita dapati bahawa Donald Trump yang memimpin Amerika. Jadi berbagai tanggapan orang-orang Islam terhadap Donald Trump ni. Yang pertama sekali, mungkin kan keberangkalian kan, dan mungkinlah apa yang nyata dan yakin bahawasanya Donald Trump ni dia tidak menyebelahi orang Islam. Dan ada yang mengatakan bahawa Donald Trump ni akan menghapuskan orang Islam dan Palestin akan menjadi hak sepenuh Yahudi. Jadi kita akan imbas kembali apa yang ulama cakap, apa yang Nabi cakap. Jadi saya tulis ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri Trump itu menang. Untuk apa? Untuk menaikkan semangat jihad umat Islam. Inilah cabaran umat Islam. Inilah musuh utama umat Islam. Jadi tidakkah kita lupa bahawa firman Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kamu menyangka orang beriman? Adakah kamu menyangka kami tinggalkan begitu saja tanpa kamu diuji? Sesungguhnya umat sebelum kamu telah diuji berbagai-bagai ujian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kan, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak menjadikan dalam dunia ni memang kita sentiasa akan diuji. Jadi ini juga adalah tanda kiamat sudah hampir. Palestin dan Baitul Maqdis akan dikuasai Yahudi. Di sinilah Yahudi akan dibunuh beramai-ramai, dikepung seperti mana Nabi SAW telah bersabda. Kan? Yang mana Nabi Isa alaihissalam kan yang akan mengepung Nabi Isa alaihissalam, dan orang-orang Islam akan mengepung Yahudi, sehingga orang Yahudi dia menyorok di balik batu yang cakap, wahai orang Islam, wahai Nabi Isa, ini orang Yahudi sebelah aku ni, maka bunuhlah dia. Orang Yahudi pun menyorok dekat mana? Dekat pokok, dekat rumah, semua rumah dia beritahu, semua pokok beritahu, dan Yahudi nyorok satu pokok ni yang tidak beritahu kepada Yahudi itu pokok Gharqad. Jadi hari ini mereka dekat Palestin sana, dekat Israel sana, bahasa sana, mereka beramai-ramai menanam pokok Gharqad. Jadi sebelum Dajjal muncul, jadi sebelum Dajjal muncul dan berlaku kiamat, 30 orang Dajjal dunia, 30 orang Dajjal dunia akan muncul, termasuk Trump. Nanti kalau Israel dengan Ambo, saya kena tembak kan. Dan maklumat dalam Facebook dah ada dah kan. Kita data Facebook macam-macam maklumat dah ada kan. Ini kalau siasatan lah betul. Okey. Tapi ialah mati di mana-mana saja kan. Jadi 30 orang Dajjal dunia akan muncul, termasuk Trump. Barulah Dajjal sebenar akan muncul. Ini ada hadis Nabi juga. Saya tak riwayat kat sini lah. Tapi daripada hadis Nabi yang mengatakan bahawa sebelum Dajjal yang sebenar munculnya 30 orang Dajjal yang menguasai dunia. Pemimpin-pemimpin yang jahat yang mempengaruhi dunia, yang menguasai dunia, mereka dulu yang muncul, barulah Dajjal. Jadi dengan munculnya mereka didalangi dengan Yahudi, Zionis, kapitalis, Illuminati, Freemason, bermacam-macam lah kita tengok dengan faham-faham Syiahnya, dengan Wahabinya, dengan liberalismenya, dengan sekularismenya, dengan orientalismenya, Hinduismenya. Tidak lain dan tidak bukan mereka buat itu adalah untuk menyesatkan orang-orang Islam, supaya Islam yang terhapus dalam dunia. Sebab
Sebab itulah dalam firman Allah SWT mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dengan orang Nasrani sehingga kita akan ikut agama mereka. Jadi beruntunglah orang yang teguh iman, Islam, akidah dan akhlak. Dunia sekarang adalah fitnah Masihud Dajjal sebelum keluar Dajjal hakiki. Jadi sebelum keluar Dajjal, manusia sudah hanyut dengan fitnahnya. Zaman sekarang ni pun manusia sebelum Dajjal keluar, manusia ni dah mula dah hanyut dengan fitnahnya. Fitnah dia, fitnah-fitnahnya adalah berupa wang. Dengan wang saja macam-macam dah orang sekarang ni buat, betul tak? Colek-nyoleknya, kan? Zalim-zaliminya, kan? Hak haji, hak tak lebang, kan? Hak pergi Mekah berapa kali, hak semayang, kan? Siang malam pagi petang, kan? Tetapi dek kerana iman tak ada, iman tak kuat, kan? Tak nampak wang, habis solat wang, habis nipu orang, habis zalimi orang, dek kerana wang. Ini dikatakan fitnah Masihud Dajjal. Sebab itulah Rasulullah SAW galakkan kita supaya kita baca 1 hingga 10 tadi, ayat tadi. Kan? Macam saya, alhamdulillah saya selalu baca malam Jumaat 1 hingga 10, 1 hingga 10 tiap malam Jumaat. Bertahun-tahun, alhamdulillah lah, cerita bukan nak sumah. Jadi Allah SWT bila kita baca tu, Allah SWT akan ajar kita buat sesuatu perkara itu tak cenderung sangat kepada dunia. Kita buat satu dunia, suatu perkara dunia mesti ada. Malaikat ajar, Allah tak nak ajar, kita akan fokus juga kepada akhirat. Tuntung. Lebih Allah baca 1 hingga 10. Jadi bukan setakat wang saja, pangkat, dengan pangkat pemerintahan, dengan harta, dengan kekayaan, dengan wanita, di situ berlakulah penipuan, lepas tu penindasan, kan? Lepas tu pembunuhan, berlaku perusuhan. Semua itu adalah kerana kepentingan dunia. Itulah dikatakan fitnah Masihud Dajjal. Itulah dikatakan fitnah Masihud Dajjal. Sebelum Dajjal muncul, manusia beriman akan diuji dengan pelbagai rintangan. Kemarau, rezeki susah, kekurangan makanan, dan berbagai cobaan. Dan tas terbitnya Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Dengan kesaktiannya, dia dapat turunkan hujan, beri makan dengan mempunyai segunung roti, menghidupkan orang mati dan lain lagi. Ketika itu orang Islam keadaan lapar, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa makanan orang Islam adalah zikir. Subhanallah, la ilaha illallah, kan? Celakalah ketika itu bagi orang yang tidak mempunyai iman yang kukuh. Mereka akan terperdaya dengan Masihud Dajjal dan sebagian mereka akan menjadi tentera Dajjal. Ini bertetapan dengan daripada hadis Nabi SAW mengatakan umatnya, supaya menggalakkan umatnya membaca 10 ayat awal surah Al-Kahfi ataupun 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi supaya kita terhindar daripada fitnah Masihud Dajjal. Jika kita percaya dan fitnahnya, insya-Allah kita akan selamat dari Masihud Dajjal yang sebenar. Jadi itulah hakikat dan realiti kehidupan kita sekarang. Kan? Wajib sedar dengan apa yang akan berlaku. Kita sebagai orang Islam wajib sedar dengan apa yang berlaku. Seperti orang Yahudi sedar apa yang akan berlaku pada mereka satu masa nanti. Dia orang buat persediaan, kita kena buat persediaan juga, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni kita diserang bukan dari segi kesenjataan, tapi diserang daripada Ghuzwatul Fikriyah, serangan pemikiran. Jadi mereka menyesatkan pemikiran kita dan akidah kita dari segi ekonomi dan sebagainya. Dan mudah mereka nak serang kita dari apa? Secara batinnya, kan? Mudah mereka nak sesatkan kita, kan? Jadi yang penting, kan? Yang penting kita kejar, kita hidup macam biasa. Yang penting kita kejar akhirat, dunia akan mari. Kejar dunia, akhirat akan pergi, kan? Jadi jangan putus asa, kan? Jangan rasa gibah, kan? Hidup macam biasa, kan? Kita hidup macam biasa, kita beramal macam biasa, kan? Maknanya, kan? Supaya yang paling penting kita kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita. Jadi orang kafir dia akan menyesatkan akidah dan iman kita supaya mereka mudah menyesatkan kita dan mereka mudah berperang dengan kita. Okey. Jadi saya akan pergi kepada muamalah. Jadi berdasarkan apa yang saya tulis tadi, kan, berbagai-bagai kaedah dan perkara-perkara
perkara baru yang dicipta oleh orang-orang barat, terutamanya Yahudi, untuk menyesatkan orang-orang Islam, termasuk ekonomi kita sendiri. Kan? Ekonomi kita sendiri. Kalau orang yang tak tahu ekonomi, tuan-tuan dan puan-puan rasa kan, rosak akidah. Kan? Riba diamalkan, terus penindasan diamalkan, lepas tu judi diamalkan. Ada masyarakat kita yang sekarang ni ada juga mengajukan festival, contoh joran, kan, memancing joran, kan. Yang sebenarnya mereka tu nak mengarut keuntungan, kan. Itu adalah sebahagian daripada judi. Bukan judi tagan duit je, dah macam-macam. Semua, kan, cabutan bertuah yang dibayar, cabutan bertuah dekat bank yang dibayar. Kalau yang tak bayar tak apa, kan. Semua tu semua orang Yahudi buat, orang Yahudi barat buat. Sebab tu Nabi cakap, kan, akan berlaku satu masa nanti di kalangan umatku, umat yang ramai, kan, umat yang ramai. Tetapi mereka ni bila Yahudi nak masuk dalam lubang bewok, dia pun nak ikut juga dalam lubang bewok, kan. Jadi siapa? Sahabat tanya kepada Nabi. Nabi pun jawab, siapa lagi kalau bukan Yahudi dengan Nasrani. Zaman sekarang ni pemakaian barat, Yahudi pakai, barat pakai, Yahudi punya sistem ekonomi dan sebagainya, semua kita nak ikut, kan? Semua kita nak ikut sekarang. Okey. Jadi berwaspadalah, kan? Berwaspadalah kita dalam dunia hari ini. Jadi musuh yang pertama, musuhnya yang nyata bagi kita adalah, yang pertama sekali memang syaitan dan musuh kita. Yang kedua, kan, kuncu-kuncu syaitan. Kuncu-kuncu syaitan, orang kafir yang menyesatkan, orang Yahudi yang menyesatkan. Dan itu musuh yang nampak. Musuh yang tak nampak adalah nafsu kita, kan. Jadi sama-sama lah kita tak kisah orang Islam, kita berada tiap-tiap tahun kita ada bulan yang mentarbiahkan nafsu kita. Itu bulan Ramadan. Itu untungnya umat Nabi Muhammad SAW. Sebab nafsu ni kalau kita tak didik, dia akan mengakibatkan diri dan badan kita akan menjerumuskan kepada maksiat, menjerumuskan kepada neraka Allah SWT. Jadi Allah SWT pilih pada umat Nabi Muhammad SAW ini, dan dalam tahun ni bulan yang khusus untuk kita didik dan tarbiyah nafsu adalah bulan Ramadan. Okey. Jadi kita akan pergi kepada tajuk, iaitu objektif pensyariatan undang-undang Islam dalam rukun jual beli. Jadi urusan jual beli itu terlaksana dengan berlakunya ijab dan qabul. Jadi menggunakan lafaz madi, iaitu lafaz yang digunakan bagi merujuk kepada perkara yang sudah berlaku. Contoh dalam jual beli kita kena lafaz. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang sebenarnya kita kena lafaz. Aku jual handphone ini dengan harga RM50 tunai ya. Kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i pun kita kena jawab, ya, aku beli handphone ini dengan mas kahwin, dengan apa? Dengan harganya RM50, kan? Aku terima, kan? Dan mazhab lain, kan? Contoh, kalau kita tak lafaz pun dalam jual beli, kalau kita tak lafaz, cuma kita bagi isyarat redha meredai, anggap kepala bagi duit, anggap kepala tak ada protes apa-apa pun, kan? Maka ulama mengatakan bahawa jual beli kita pun boleh juga situ. Maknanya tuan-tuan perempuan dah boleh amalkan, kan? Sama ada nak ikut mazhab Imam Syafi'i, aku jual ya, aku beli, kau tu kita selalu amalkan macam tu, kan? Jadi kalau nak isyarat pun boleh juga, kan? Mazhab Maliki, mazhab Hanafi hanya memadai dengan isyarat, kan? Isyarat redha meredai, sama ada atas kertas ke ataupun dengan muka yang cerianya. Kadang-kadang tu ada muka yang masam. Muka yang masam tu ada ulama kata mungkin dia tak redha. Mungkin dia beli secara keterpaksaan. Mungkin dia kena tipu, kan? Tetapi dia terpaksa juga beli, kan? Sebenarnya akad itu adalah akad tidak sah. Jikalau kita kena benda, kalau kita macam kita beli sesuatu perkara, benda basi, benda macam busuk sikit, kita terbeli. Wah, muka dah masam tak? Ikut syarat ni kita tak sah. Tapi kenapa kita nak sahkan, kan? Kenapa kita nak beli juga benda yang tak sah? Ini berlaku zaman sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi oleh kerana itu jual beli di
dianggap terlaksana dengan berlakunya pertukaran, iaitu penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan wang tanpa menyebut bentuk akad ijab dan qabul dalam perkara yang berharga, kan? Perkara yang halal kita jual beli ni perkara-perkara yang halal lah, kan? Tanpa akad pun tak apa dah. Tanpa akad aku beli ya, aku jual ya, aku beli. Kadang-kadang peniaga tak beritahu aku jual. Pembeli pula cakap saya beli ya, dengan harga ni ya. Ya nak, kan? Elok-elok, bukan macam tu lah. Jadi akad yang tanpa lapas ataupun dengan lapas, akad yang barang-barang yang diredai oleh Islam, kan? Kalau jual dah, jual dah. Kalau jual dah, jual benda-benda najis, kan? Dah Arab, kata mazhab Imam Syafi'i, mazhab empat mazhab, Imam Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi'i, mengatakan bahawa tak sah jual beli kita tanpa akad. Tak payah akad pun tak apa, sebab jual beli tu tak sah. Aku beli dadah ni dengan RM50, oh bagus sangat tu, kan? Jual beli dadah, kan? Hatta teh ayam pun baja-baja, kalau kita cakap aku beli teh ayam ni dengan harga sekian-sekian dia, aku terima dengan harga sekian-sekian. Dalam mazhab Syafi'i cakap tak sah, kan? Sebab jual najis tak sah. Bukan dadah je najis, kan? Teh ayam tak lembu, kan? Tak kebal, tak kera, tak beruk pun, kalau kita jual pun tak boleh. Kalau kita dengan lapas tu tak boleh terima lapas tu, kecuali kita sebut aku beli tai ini, kan? Nah ini upah dia, upah RM10 ni. Hak tu yang saya belajar, hak tu diterima. Waktu diterima. Aku beli baja ni, baja teh ayam ni dengan upahnya RM10. Tunai dah aku beli, dah ambil lah upah kau, kan? Skop ni baja tai, baja lembu, skop dalam buni ni, ni upah dia, kan? Ikutkan kalau kita nak beli baja, memang tak sah dari segi dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey. Jadi ia sah dengan dipastikan ada unsur-unsur reda antara kedua-dua belah pihak. Kita cerita sekarang ni, kita bicarakan tentang ijab dan qabul, kan? Ijab dan qabul kita kena lapah, kan? Kalau tak lapah pun tak apa, kan? Yang tadilah. Ataupun kalau kita tulis, kan? Tulis pada kertas, ataupun kita menerima resit, ataupun orang bisu dia tulis pada kertas, kan? Saya beli dengan harga sekian, transaksi dengan apa? Dengan tulisan. Lepas tu kita pun tulis juga, pun boleh juga, kan? Diterima jugalah. Ya. Jadi apabila seorang daripada dua pihak yang berakad sudah bersetuju menjual, kan? Maka satu pihak lagi diberi pilihan khiyar, sama ada menerima ataupun menolak untuk membeli. Ini namakan sebagai pilihan dan qabul, kan? Jadi syarat-syarat hukum fiqh yang mengajar kita bahawa jika kita beli barang ni, kita ada hak yang sebenarnya nak memilih. Jangan segan-segan nak memilih. Kalau pergi dekat kedai ke mana-mana nak beli apa-apa barang pun, kita kena kelebek dulu, kan? Penjual pula, kita sebagai penjual, kita jangan cakap Allah dia ni cerewet ni, sampai kelebek-kelebek pakai bawah, pakai pantat kelebek ni, cakap kelebek sana, kelebek semua, cerewet sungguh kan ni. Tak. Ya sebenarnya bak kelebek ni harum, wajib. Sebab apa? Sebab kita ada khiyarul ain. Dia sebenarnya ulama mencirikan ada 18 khiyar. Tetapi yang disepakati hanya memadailah kalau kita nak ikut khiyar ni 3 khiyar sahaja, kan? Yang pertama sekali adalah khiyarul majlis. Khiyarul majlis, akad ijab dan qabul tu mesti berlaku pada saat itu, pada jam itu, dan pada hari itu juga live. Sama ada dalam YouTube ke, kan, dan sebagainya, dan sama berhadapan ke, kan? Live. Kalau seorang itu berdiri dan menunjukkan muka masam dan menunjukkan muka protes, maka ijab qabul itu tidak diterima. Secara hakikinya batal ijab qabul dia. Itu dipanggil khiyarul majlis.
Jadi dalam majlis tu kita mesti ada apa ni? Mesti kita yang kedua kita kena ada khiyarul aib. Tadi yang pertama sekali khiyarul majlis, berlaku akad dalam majlis, kan? Yang kedua khiyarul aib, kita kena pilih aib dulu, kan? Kalau ada tak rosak, kalau rosak kita boleh discuss dengan apa? Dengan penjual. Boleh tak harga ni didiscountkan sebab rosak? Penjual pula jangan lokek pula, tak boleh, ini harga betul. Salah tu dari segi syarat penjual. Tak boleh, tak boleh, Islam marah. Dia cakap Islam marah, harga dia tetap lah kat sana, harga ni handset ni 100, kan? Ada pecah sikit, tapi kena 100 juga, orang itu tukar lah sebab dia baru, kan? Jadi apa ni? Jadi penjual tersebut tu mesti dia tanggung risiko tersebut, kan? Tanggung risiko. Jadi apabila penjual dengan pembeli, ni kaedah persoalan ni. Apabila penjual dan pembeli dia tak tahu yang mana barang ini letak siapa buat. Contoh beli gelas, kan? Penjual tak sedar, pembeli pun tak sedar siapa yang buat. Apabila berlaku keadaan macam ni, siapa yang dipersalahkan? Dalam hukum fiqh bukan pembeli yang dipersalahkan, penjual yang dipertanggungjawabkan. Penjual menang. Kalau nyatalah pembeli dia ambil, lepas tu dua pecah ataupun terhempas sikit, pembeli buat, waktu pembeli yang dipertanggungjawabkan. Tapi bila berlaku tu dua-dua tak tahu, penjual yang kena ambil risiko. Cara dia. Siapa-siapa hak berniaga tu, kan? Ni untuk kita discuss bincang-bincang bab amalan ni, kan? Okey. Apabila kecacatan berlaku tanpa disedari, cakap tanpa disedari penjual dan pembeli, penjual tanggung risiko, kan? Dan satu lagi permasalahan, kita mesti kena ada yang ketiga, itu khiyarus syarat. Khiyarus syarat ini Imam Syafi'i memberikan kita pilih khiyarus syarat itu selama 3 hari. Imam Hanafi mengisyaratkan supaya kita boleh pilih barang-barang tersebut itu lebih daripada 3 hari. Dan Imam Malik rahimahullah mengisyaratkan kita nak pilih barang tu mesti lebih daripada 3 hari. Contoh tanah lah. Kalau Imam Malik ni dia cenderung kepada harta dan tanah. Kalau tanah kita boleh buat pilihan selama sebulan, tak? Selama seminggu, kan? Ataupun 2 bulan, 3 bulan bersertaan dengan deposit. Kalau barang-barang macam ni kita Ramazan Imam Syafi'i 3 hari je, ataupun secara spontan, kan? 3 hari. Tetapi saya tengok dalam situasi keadaan sekarang ni, dekat mana-mana pasar raya, kan? Contoh kalau kita beli baju, kita tak sedar masa kita beli tu, sebab kita salah, kita tak tengok khiyar, kita tak ada benda, kita tak belajar fiqh, sebab kita rasa macam nak beli satu barang ni simple je, ambil, tengok-tengok macam tu dah. Sebenarnya kita kena kelebek-kelebek dulu. Bila dekat rumah baru kelebek, Allah, rupanya ada koyok dekat sini. Aku duduk dekat mana? Dekat Perlis. Datang dekat Kuantan, beli, tapi duduk dekat Perlis, kan? Kalau pakai dalam mazhab Imam Syafi'i ni 3 hari je. 3 hari nak pergi sana, ada keputusan lebih daripada 3 hari, lebih daripada 5 hari, kan? Maknanya nak tukar tak boleh dah. Tetapi dalam situasi keadaan peniaga-peniaga kita di supermarket dan sebagainya, mereka membawa pahaman daripada mazhab Hanafi dan mazhab Imam Malik. Maknanya mereka mengatakan bahawa khiyarul majlis ni, khiyarus syarat ni boleh berlaku lebih daripada 3 hari. Dia kerana jangka masa yang perjalanan yang panjang mengambil masa sampai 4 hari 5 hari, maka ditangguhkan dalam keadaan seminggu. Tapi syarat dia mesti ada resit sekarang. Mesti kena ada resit. Kalau tak ada resit, memang tak ada bukti. Itu berlaku penipuan. Takut-takut berlaku penipuan dalam perniagaan, kan? Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, macam-macam berlaku zaman sekarang ni. Betul tak? Orang nak duit sekarang, kan? Orang nak duit bukan dia kira agama dah, bukan dia kira syarat-syarat dah, bukan dia kira hukum hakam dah. Orang kerana dia nak sekarang ni, orang nak duit, macam-macam boleh terjadi. Tipu, penindasan, kan? Dan sebagainya. Ini kerana apa? Kerana tadi lah, yang hoax kita dah bincang tadi, kerana fitnah Masihud Dajjal.
Fitnah masuk Dajjal ni kan, sebelum ni kuat dia punya fitnah, sebelum Dajjal ni keluar. Itu key point dia lah. Okey. Jadi ingat, dalam apabila kita membeli mesti kita kena fokuskan kepada tiga tadi ya. Kesimpulan dia tiga perkara tadi. Khiyar, iaitu khiyarul khiyarul majlis. Yang kedua khiyarul syarat, ada berapa hari tempoh-tempoh dia, dan yang seterusnya adalah khiyarul aib. Tengok kecacatan. Macam saya beli, kalau saya macam kita dah tahu dah sekarang ni, belilah apa-apa mesti kena kelepek dulu. Kelepek. Bukan cerewet. Kalau kita tengok, oh cerewet ni mesti kita buat kelepek, apa tak kelepek, tu salah tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tak kelepek-kelepek apa benda, peniaga akan suka dia. Peniaga dia senyum jawab macam ni, suka dia. Tengok. Aku tahu dah ada cacat, dia ketok sikit, tengok dia tak kelepek-kelepek, dia beli je. Lepas tu tengok 3 hari pun tak pulang-pulang. Dah sekali tengok, oh selamat barang. Dosa tak dosa? Dia ikutkan dosa. Tapi yang pembeli tu cerdik ke bodoh? Pembeli tu sebagai pembeli kan cerdik sikit lah. Kalau tadi dalam bahasa kasurnya bodoh juga. Kalau dengan bodoh, Pak pergi ni awak cacat dibeli lagi, gitu. Jadi mana-mana pihak yang bangun, jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, La yahillu malun imra'un muslim illa yutibu nafsuhu minhu. Yang bermaksud tidak halal harta seorang muslim itu daripada kamu, melainkan dengan kerelaan hatinya sendiri. Maknanya dalam bab ijab dan qabul ni, maknanya kita nak akad tu dengan nak beli tu dengan kerelaan hati kita sendiri, bukan secara paksaan. Bila secara paksaan, ada ulama mengatakan bahawa tak sah kita punya jual beli, okey. Jadi apa yang berlaku zaman sekarang ni macam-macam. Jual apa ni? Kalau isu semasa lah, kita selitkan dengan isu semasa. Kalau belahnya, kalau masa bulan Ramadan tu, saya tengok dekat pasar-pasar ni pekan-pekan sehari ya. Kadang-kadang dia jual barang-barang yang basi kan. Yang basi, yang dah 2-3 hari dah kan. Lepas tu dia hangatkan. Memanglah dia dari segi hangat tu memang bagus kan, memang okey. Tetapi orang pembeli tu bila dia makan sakit perut. Sakit perut, cirit-cirit kan. Lepas tu mula-mula nak sembahyang tarawih pun tak boleh. Orang lepas puasa sihat tubuh badan. Orang masa puasa sihat tubuh badan. Ni tak sihat tubuh badan. Sebab mana? Beli hak basi. Penjual ni kena tahu juga kan. Harga diskaun, boleh tak diskaun? Tak boleh dah diskaun kalau benda-benda basi ni. Okey. Jadi syarat membenarkan kita jual beli, meletakkan harga tinggi rendah. Syarat membenarkan. Kalau misal kata handphone, syarat membenarkan kita jual dalam keadaan kita beli dengan Cina lebih kurang dengan harga 30 RM30. Kita jual dengan RM100 kan, dengan RM100. Lepas tu kita nak turunkan harga pun syarat tak tegak. Nak naikkan harga pun tak tegak, nak turun pun tak tegak. Tetapi nak jual ni kena pandai-pandai juga. Kita kena tengok dalam usul fiqh uruf dan adat dia. Uruf dan adat. Kalau setakat kita handset Lenovo ni tak kalah nak jual RM500. Betul tak? Paling kurang RM200. Tapi kita pergi jual RM500. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kan? Hak beli tu jadi bongok sikit lah. Hak beli tu bongok sikit. Kan? Kena tipu manja hak pembeli ni. Sebab dalam dunia sekarang ni kita kena cerdik juga. Kan? Okey. Jadi kalau nak turunkan harga boleh tak? Boleh. Sebab itulah orang-orang peniaga-peniaga zaman sekarang ni dia pandai dah. Dia dah pandai, dia tengok uruf dan adat, dia dah letakkan harga sekian-sekian. Dia tengok, dia bandingkan harga sebelum kedai ni, harga lebih kurang dalam 200 kan. Awak boleh, kita boleh letak dalam 230 ke kan, 180 ke kan. Boleh, tak kisah kan. Jadi menjadi satu kezaliman letak 500 pun tak juga. Jadi kita sebagai peniaga ni kena pandai letak harga ikut keadaan isu semasa. Sebab syarat tidak menegak kita letak barang tu tinggi ataupun barang itu rendah kan? Sebab itulah dalam perniagaan kita, jadi ada benda, kalau dalam perniagaan kita ikut resmi Cina.
Dia mesti ada diskaun 50%, 30%, 20%, 70%, kan? Ataupun yang kedua, kena buy one free one, beli satu dapat satu. Beli satu harga lain, beli dua dapat lain. Itu taktik perniagaan. Lepas tu yang ketiga, kan, diskaun lagi lah. Lepas tu yang keempat, tak laku juga. Buat diskaun pun tak laku, buat buy one free one pun buy one free one pun tak laku. Harga pertama lain, harga kedua jadi murah sikit pun tak ada sambutan. Jadi disuruh kita kena clear stock lah tu. Tutup kedai tu, kan? Jadi clear stock pun nak ceritanya, kalau clear stock pun harga kita beli dekat China contoh dengan harganya RM3, clear stock RM5 dapat dah, beres dah RM5. Clear stock RM7 beres dah. Kita jual tadi dengan harga RM50. Diskaun pula berapa puluh peratus, tinggal RM20, RM30. Tapi nak clear stock, untung dah situ RM7. Ini kesimpulan. Jika nak kita melampau skin cepat kaya, kan? Skin cepat kaya, orang yang buat hilang harta kita. Mana lebih baik? Kita sendiri buat hilang ke orang lain buat hilang harta kita? Kita rugi, orang lain buat rugi harta kita ke, ataupun kita sendiri yang rugikan harta kita? Mana lebih baik? Bagi saya, kita sendiri yang merugikan harta kita. Contoh perniagaan kita. Tetapi percayalah, kalau dalam perniagaan, contoh dalam perniagaan tidak akan rugi. Dalam perniagaan tidak akan rugi. Macam pakar saya, ada sikit-sikit perniagaan, pengalaman sikit. Jadi kalau kita masuk skin cepat kaya dan sebagainya, orang lain letak RM100,000, RM200,000, orang lain yang menghilangkan harta kita. Kalau kita berniaga RM100,000, RM200,000, paling common pun kita akan dapat balik RM100,000, RM150,000. Betul tak? Clear stock je lah. Ada je orang nak beli kalau clear stock kalau kita berniaga. Ada je, kan? Maknanya kita kalau dalam clear stock tu pun kita pun ambil untung juga. Salah atau tak salah? Tak salah. Itu dalam katanya kebijaksanaan dalam berniaga. Sebab Rasulullah SAW seorang yang bijak dalam perniagaan, kan? Jadi yang salahnya kita menindah orang, menzalimi orang, kan? Dan sebagainya. Jadi zaman-zaman sekarang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, ya Allah, bak kerana duit macam-macam terjadi. Betul tak? Ulama besar, kan, nipu orang, menzalimi orang. Ulama besar dah singgung, lebakan ulama ni bertopaikan syaitan, kan? Tuan Haji bertopaikan syaitan, kan? Lepas tu macam-macam lah berlaku penindasan. Sistem skin cepat kaya, kan? Zaman-zaman sekarang ni kita takut sekali ada skin cepat kaya. Adik-adik yang dah kerja dah satu masa nanti, kalau orang tanya itu kerja apa? Kerja apa? Pakai kereta besar. Mula kita tengok kereta besar. Lepas tu kerja apa? Kerja cikgu, kerja musyawarah, kerja pegawai ni sekian-sekian. Gaji berapa tu? Gaji Alhamdulillah lah, lebih daripada RM3,000. Orang buat sistem air dia buat strategi dah. Macam mana aku nak take adik, nak take uang dia. Macam-macam lah zaman sekarang ni dengan pukau ni, kan? Dengan pukau ni, kan? Yang dekat jengka ni bawa ni KK ni ada berapa kes? Pukau 5 kes lah pukau. Yang dekat bank jengka ni. Yang sebenarnya bank jengka tak selamat jengka. Lepas tu dekat Temeloh ni, kan? Ada je spy dia mati daripada jauh. Bukan boleh. Patutnya boleh yang jadi spy ni. Tapi dia punya nanya nak spy dari jauh. Tengok. Lepas tu baca sikit, tengok atas bawah pukau. Pergi dia dekat lepak, dia tepuk dalam tu jadi benda, dah pandai lah, tak tahu benda. Kuat dia punya sihir dia, kuat dia punya setan dia. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau keluar rumah tu, kan, hantar diri saya sendirilah, banyak-banyaklah baca ayat kursi 4 pun, kan. Tak daya baca ayat kursi 4 pun, baca la ilaha illallah, kan. La ilaha illallah ni kuat dia punya aura dia boleh menghilangkan sihir. Sehingga dalam perubatan Islam pun, bila kita baca la ilaha illallah tu, kan, boleh mengeluarkan sihir-sihir benda-benda yang dalam badan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barulah dia tak ada nak pukau. Orang yang pukau ni dia boleh tengok dalam keadaan lemah, keadaan leka, kan, slow dia pukau, kan. Jin dia kuat pukau ni. Okey. Jadi saya rasa kalau untuk malam ni kita berdiri 8.30. Boleh? Boleh? Jadi apa lagi? Jadi
Ada dia cerita semua dalam kitab ni yang mana kita belajar hari ni. Cara ijab dan qabul tadi kan. Ijab dan qabul apa yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan setkan dalam fikiran kita. Ijab dan qabul ni majlis ni, kalau kita sebagai pembeli ni kita kena ada tiga khiyar, tiga pilihan tadi. Yang pertama sekali khiyarul majlis, lepas tu khiyarul syarat berapa hari kan. Lepas tu barulah khiyarul ain. Yang paling penting kita kena tahu khiyarul ain. Kalau orang tersalah, kalau kita sebagai peniaga, orang tersalah beli barang kita bagi tahu kat dia, kamu ada tempoh 3 hari, paling koman pun seminggu. Aku bagi ikut adat dan huruf yang diamaskan sekarang ni adalah seminggu kan. Jadi lebih pada tu kita kena bincang balik kalau kamu ada resit kan. Tetapi kalau lebih sampai sebulan, 2 bulan, setahunnya, rasa barang tu kena burn. Kalau kita beli barang rosak dalam 3 hari seminggu kan, ada tempoh untuk pulang tu, cepatlah pulang. Sebab kita dilindungi oleh hukum hakam kan. Kita ada syariat, lepas tu kita dilindungi pula hukum akta kan, persatuan seberguna apa semua kan. Jadi kita dilindungi. Itu yang paling penting sekali apa yang kita belajar malam ini. Bukan belajar lah, kita bincang malam ini kan. Jadi saya rasa itu saja dari saya kan. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, bolehlah kita sama-sama bincang soalan tersebut. Ijab dan qabul. Yang itu. Itu pembincangan ulama kontemporari. Ulama kontemporari kita tengok yang kita ambil dalam sana saling redha ni. Kita redha tau. Air tu dengan harga ni. Harga tu RM1.30 kita redha, kita belilah. Lepas tu kita letak, pom jatuh, kita tengok redha. Kita redha tau dengan air tu. Enak ke tak enak? Lah sekali kita minum basi. Basi sebenarnya kita tak redha. Kita sepatutnya akad itu tidak diterima kan. Jadi nak tahu kalau kita nak akad dengan mesin tu kan. Tetapi nak membandingkan cerita ni, kita ambil, kita pergi minta dengan tuan dia. Itu yang saya elok-eloknya lah, yang saya eloknya. Tetapi kalau nak cari tuan dia jenuh lah. Tuan ni pun gambar orang zaman sekarang ni pun, tuan ni pun cakap jawab dia. Kira ni kan. RM1.30 kiranya siapa tuntut kat rumah kan. Itu orang zaman sekarang ni. Tapi kalau orang Islam ni, bila kita tuntut macam tu kan, air RM1.30, lepas tu kita tuntut sampai kat rumah dia, nak air baru, cakap kalau orang betul Islam ni, dia ambil lah ni, saya ganti, tak apa kan. Ni silap saya kan, ni salah saya, nanti saya tak ganti, saya dosa kan. Sebab saya jual ni, saya ada hak sikit-sikit. Jadi kalau ikutkan dia punya jawapan tadi, memang sah kita punya jual beli. Sebab apa? Sebab ada tanda redha meredai kan. Bisnes online. Dalam bisnes online ni sebenarnya kita tak masuk dalam bai'us salam lagi. Yang sebenarnya hakikatnya Nabi melarang menjual barang yang tak ada depan mata. Tetapi dalam zaman sekarang ni, barang yang tidak di depan mata, yang tidak ada di depan mata, diharuskan, dibolehkan kita berurusan dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak berlaku penipuan. Yang kedua, laku khiyarul aib ni betul tak betul. Dia cakap dalam internet ni, tengok barang tu betul sebiji macam ni. Aku nak sebiji, kita dah discuss dengan dia. Bila ada dekat hadapan kita, kita tengok betul-betul. Macam tadi lah, sebab tu saya cakap tadi khiyarul aib, tengok tu kelepek betul. Kelepek sama ke benar, tengok kelepeknya. Tak ada khiyarul aib. Tengok ni, tu dibenarkan. Tak ada penipuan, tak ada penindasan. Lepas tu ada lebih kurang macam tu lah, 2 kan, ataupun 3, saya tak ingat lah. Yang pertama, jangan berlaku penipuan. Lepas tu, jangan berlaku kezaliman. Lepas tu khiyarul aib tu kita yang pilih tengok. Kalau apa yang dicakap, apa masa kita transaksi discuss dengan dia tu, barang tu sebiji 100%, tetapi yang datang kita bukan 100% seperti yang kita tengok dalam internet, datang 80%. Maknanya kita boleh protes dia kan. So kan,
menjadi kesalahan dan diharamkan oleh ulama apabila kita berniaga online, kita tak tengok dulu barang tersebut, kita dah akad dah tu. Tak boleh. Kalau kita percaya bahawa si sepulat ni, kita dah percaya dah, lama dah kita berurusan dengan dia, dia memang tak ada penipuan, tak ada kezaliman, maka dibenarkan kita berakad dengan dia. Jadi bisnes secara online ni kan, pada hakikatnya haram. Kan? Haram bersama Rasulullah. Tapi zaman kontemporari sekarang ni, tak kerana apa? Tak kerana jauh, tak kerana kesesakan, kan? Tak kerana susah nak berurusan, kan? Beratur dan sebagainya, kan? Sehingga ada yang sampai dekat rumah dengan pos lah apa semua. Dibenarkan dengan syarat-syarat, kita kena ada khiyarul aib tadi, khiyarul majlis tadi, tengok betul-betul supaya kita tidak tertipu. Untuk orang yang biasa urudan adat, biasa orang yang kita bertransaksi dengan dia, berurusan dengan dia. Jikalau kita berurusan dengan orang yang tidak kita kenali, takut berlaku penipuan dekat situ. Hatta kalau tuan-tuan masuk sistem MLM, contoh sistem duk labur duit je, tapi tuan-tuan tak tahu. Duk bulan-bulan dapat je bulan-bulan 5,000, 10,000, kan? Macam-macam sistem MLM ni. Kita dah cakap, loaded kau hari ni. Loaded semua kau tiap-tiap bulan. Memang kau melapor, kan? Aku suruh melapor, kau tak nak melapor tu lah, kan? Dapat berapa ribu sebulan? Aku 5,000, 6,000 sebulan. Perniagaan dia, awak bagi duit je dekat situ, kan? Bulan-bulan masuk je dalam bank tu. Berapa tahun dapat? Setahun dah dapat. Tipu kau. Betul. Tiap-tiap bulan masuk. Jadi syarat mengatakan bahawa nak tahu urusan jual beli ni, kita kena tahu jalan dia, kena tahu perniagaan dia, kan? Selok-belok dia, halal haram dia, syarat ikut syarat dia, ada riba atau kena tahu. Letak duit saja bulan-bulan masuk, kan? Hatta syariat membenarkan dia, tak ada unsur-unsur judi dan sebagainya, kita tak tahu cara jalan dia. Syarat tidak membenarkan, syarat tidak halalkan. Jadi apa-apa tuan-tuan nak lapor sesuatu perkara tu mesti kena tahu. Jangan nak bagi je orang nak uruskan, bagi je orang uruskan, jangan macam tu. Syarat tidak membenarkan macam tu. Kita kena tahu, selok-belok kita kena tahu. Lagi ada lagi? Macam beli barang dekat pasar raya, dekat 7-Eleven, kita ada akad kan? Ada akad. Itu macam mana? Maksudnya akad macam mana? Kita beli barang dekat 7-Eleven. Kita ada akad jual beli. Akad jual beli tak ada. Dia sebenarnya, kalau yang saya tengoknya lah, kita mazhab Imam Syafi'i ni, kalau kita mazhab Imam Syafi'i, kita kena lafaz yang sebenarnya. Lafaz, aku jual je, aku beli, yang sebenarnya macam tu. Kalau kita cakap, dia tak balas. Dia tak balas, isyarat dia meredai. Sebab saya cakap tadi dalam kitab tadi, apabila dia meredai, sudah terakad ijab dan qabul tu. Sudah terakad dan qabul. Kalau macam kata tak ada syarat, kata kita 7-Eleven tak disyaratkan, tak ada syarat ijab dan qabul, reda meredai, kita bagi wang kat dia, dia bagi resit dekat kita, itu dah tanda reda meredai dah. Maknanya kita dah meredai dah. Betul tak jawapannya? Kena tak dengan soalan? Jadi dalam mazhab Imam Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hambali memang insya-Allah memang tanpa lapar pun tak apa. Tanpa lapar. Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i ni start daripada hari ni macam orang tua kita cakap lah kan. Saya beli, saya pun amalkan juga. Saya beli ni harga ni kereta ni dengan RM5,000. Alah beralah dah apa-apa dia, kan? Alah beralah takut cacat-cacat sikit ke apa semua. Awak tengok tu, awak nak cakap apa? Cakap lah kan, tak puas hati apa. Tak apalah, saya dah ada beralah dah apa semua. Ada RM5,000 dah saya beli tu semua, tak apalah. Yang kosok-kosok saya buat sikit-sikit. Macam tu. Kalau mazhab Imam Syafi'i. Macam punya masak mahal tu, kalau kita rasa kita tak reda, tapi tak ada tempat, kita kena beli juga macam mana? Kalau tempat kena reda. Jadi itu dari segi sebenarnya hak pembeli ya. Pembeli yang sebenarnya pembeli ni kena bijak pada peniaga. Kadang-kadang peniaga ni hak nak zalimi kita, nak tipu kita, dia memang nak zalim kita, nak tipu kita. Tapi kalau kita sebagai pembeli ni kena cerdik. Takut-takut kita diperbodohkan dia orang. Betul tak?
Jadi start pada hari ni kita kena cerdik dari segi bab pembelian, sama ada buah kan dan sebagainya. Dia sekarang ni berlaku buah yang banyak berlaku, betul tak? Macam saya beli baru ni buah mata kucing. Atas yang elok lah. Lepas tu yang bawah yang kecil-kecil kan, yang kecut-kecut semua. Jadi kita nak ambil, dia tak bagi. Tak apalah, saya letak lah. Sekarang dia ambil bawah lah. Dia tengok kita terpulang-pulang macam ni. Kalau hak jenis hak cerdik sikit, kalau kita hak jenis cerdik, kita akan beritahu dia. Ada hak kita sebagai pembeli, kita kena bagi tahu dia. Kalau awak ambil yang bawah ni, yang kecil-kecil buruk ni, harga RM3 sekilo, baik RM2 sekilo. Kan? Sebagai pembeli kita kena bijaksana. Semuanya orang yang menjual pun bijaksana. Pembeli pun wajib bijaksana. Hubungan di antara tadi Ustaz kata peniaga dia boleh letak berapa tinggi dia letak pun boleh kan harga. Tapi dengan syarat tidak berzalimi. Lepas tu kita kait pula dengan redha. Tiga-tiga sekali tu macam mana kita nak buat bagi dia sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faham dah tu? Maknanya nak kaitkan mana tu? Yang sebenarnya harga boleh harga tinggi. Okey. Tapi tidak menzalimi dan dalam masa sama beli dengan keadaan redha. Beli dengan keadaan redha. Jadi konklusinya nak redha lah ya. Nak redha tu susah kan. Jadi kalau kita tengok isu-isu semasa sekarang ni kan, dalam kaedah usul fiqh. Dalam kaedah usul fiqh ni dia ada adab wal uruf. Kan? Betul tak siapa yang mengajar dalam kaedah usul fiqh kan? Adab wal uruf, istishab, ihtisan, sadar, nasiduz zira, ashab musalah, lepas tu adab wal uruf. Contoh, kalau kita tengoklah barang-barang ni, contoh handset saya ni, harga ni nombor 200 tetapi dijual dengan harga 500. Dijual dengan harga 500. Ada simpulan dia dah tahu dah harga 500 tapi dia beli dengan 500. Harga dia dah mahal dah. Kan? Tapi konsep dia reda kepada penjual tersebut tu. Betul tak? Dia reda kepada penjual tersebut tu dengan harga 500. Okey. Jadi yang sebenarnya ikut dari segi mana? Dari segi kaedah usul fiqh nak istibatkan hukum ni, tak sepatutnya penjual tu dia jual dengan harga 500 sebab nak jual sesuatu barang ni dia kena tengok uruf dan adat. Contoh rumah yang kita beli dekat mana, rumah TJM, uruf dan adat dia rumah teras harga 300, 400, kalau dekat lain 200. Kita boleh petikai kau, kenapa 300 ni kat jengka bawah, jengka kan? Jengka bawah kan? Jadi jengka ikut uruf dan adat jengka memang 300 dah. Tetapi yang dekat lain nak ikut macam jengka, boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau reda, ada reda macam tu boleh ke tak? Dalam niaga. Niaga boleh reda. Tetapi tak bijaklah macam tu. Sebagai pembeli tak bijak macam tu. Jadi satu lagi permasalahan, jikalau saya buat rumah satu kaki tu buat rumah bawah RM19. Ada orang lain buat satu kaki bawah bukan 2 tingkat, bawah tingkat bawah tingkat dengan harga RM30. Dia ikut urus dan adat ke tak? Biasanya orang akan main RM19, betul tak? RM19, RM20, orang benar buat setingkat. Tapi dia letak RM30. Dia tak ada ikut urus dan adat. Tapi ada juga pembeli dengan dia. Salah tak salah dia? Dia tak salah. Sebab apa? Sebab dia dah meredai. Tetapi dari segi kebijaksanaan, kalau dah tak ada duit, beli orang mahal, dari segi pembeli itu tak ada kebijaksanaan. Tetapi ada orang kaya, mungkin dia boleh buat, betul tak? RM30 sekaki mudah dia buat. Macam berbalik dari segi pertanyaan tuan tadi, maka dari segi reda kita tengok dari segi barang itu dalam situasi adat dan uruf. Tengok dari segi memang kita tengok environment. Berapa sekian-sekian, harga sekian-sekian, orang tu bayar berapa, harga tu berapa, dekat mana. Lepas tu bila tuan-tuan dan puan-puan tanamkan sifat reda, itulah reda di antara barang yang mahal kita reda dan apa lagi tadi? Penindasan. Dari segi penzaliman, kalau orang miskin memang zalim kan.
Tapi dari segi macam orang kaya dia terasa, saya rasa dia tidak tak jadi apa pun. Kalau hak jadi duit sepak-sepak tu, tak jadi apa pun dia bagi dia orang. Kan? Betul. Kalau kita tengok bandar-bandar besar tuan-tuan dan puan-puan. Dah kan? Bandar besar bermacam-macam pasar raya. Tetapi pasar raya ni kalau harga dia ada hak RM2, ada je orang beli. Kalau kita pergi pasar raya yang kaya tu RM2, kita nak beli tau. Tengok Allah kelebek-kelebek kan. Tengok kiarun air pun dah beres dah, tak ada benda pun. Okey dah. Tapi dia kelebek dah okey dah. Tapi tengok Allah RM2. Aku beli dengan harga 80 sen je pasar raya lain ni. Kita pergi beli juga. Kita pergi beli juga dengan muka masam. Dengan muka masam. Tetapi tadi akad tadi dia terjadi dah dengan peniaga tadi, penjual tadi. Akad sah tak? Sah. Tetapi dari segi kebijaksanaan kita, nak beli barang tu kita dah tak ada duit, nak beli barang orang ni mahal tak? Bijaksana ke tak? Tak kebijaksanaan. Begitu juga dalam kehidupan kita kalau kita hutang. Gaji RM3,000, hutang banyak daripada berapa? Hutang sebulan bayar RM5,000. Parok tu. Tu memang parok tu kan? Sebab itulah kita kena ada dalam pepatah telah mengatakan bahawa ukur badan ukur baju badan sendiri. Itu paling penting sekali lah. Jadi kalau macam tadi pasar raya tadi ada hak air ni RM2, mesti ada orang beli. Kalau macam kat KL lah, sebab yang tu adalah pasar raya tu adalah untuk orang-orang kaya. Ni yang berlaku zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni tengok Maidin besok ada, Yumak dia besok. Hak Maidin ni hak jenis star-star lagi. Kan? Hak jenis duit sepak dah. Hak Yumak ni macam marahi macam kita je lagi kan. Gini kan, tunduk kendali gini. Hak ni hak pergi kat Maidin hak gini, hak lengkuk dari jalan. Masa akak pun gini. Senang hati semua. Kan? Macam-macam lah kan tuan-tuan dan puan-puan apa yang berlaku zaman sekarang. Jadi ada persoalan lagi tak? Tak ada? Saya rasa apa-apa persoalan telah saya rasa insya-Allah mungkin terjawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan, dan segala apa yang kita bincang pada hari ini moga-moga kita dapat iktibar dan manfaat untuk kita menjalani kehidupan kita kan. Seharian kalau kita ada ilmu kan, jangan kita simpan, kita ajar pula kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita kan, keluarga-keluarga kita, masyarakat kita kan. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok orang Yahudi, orang Nasrani, dia dakwah agama dia kan. Dia dakwah dengan dia dakwah macam-macam lah. Dia segi akhlak, pemakaian dan sebagainya, nak menaikkan agama dia. Kita kena dakwah agama kita kan. Jangan mengharapkan dakwah ni kepada pendakwah sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan pun adalah role model untuk orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan tidak dilantik, tetapi apabila kita dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, kitalah yang dilantik oleh Allah Taala. Kitalah yang mengembangkan syiar Islam. Kita yang menunjukkan akhlak kita kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam kan. Jangan kita letakkan bab dakwah ni kepada pendakwah sahaja. Jadi itu saja dari saya, insya-Allah kan. Panjang umur dan murah rezeki kan. Saya 24 bulan ni saya nak betul umur kan. Doakan saya semoga selamat selamat sampai, sihat tubuh badan. Insya-Allah saya akan doakan tuan-tuan dan puan-puan semua semoga bahagia di dunia dan di akhirat. Dan saya doakan kepada anda semua semoga kaya kan. Kaya kan. Kaya itu mungkin Allah Taala tak bagi dengan duit, Allah Taala bagi dengan kesihatan kan, dengan ilmu kan, dengan kekeluargaan, ceria dan sebagainya. Terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dan itu datang daripada diri saya sendiri. Aku lihazal wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahul bihi wa bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhna 'alaina masa'ib ad-dunya, mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'alna musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la madhmuman illa nasarta, wa la 'ayban illa satarta, wa la musiran
وتفرقنا تفرقا بعده معصوما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا